Sebelum aku nak teruskan review Realme 14 Pro ni, aku dicabar oleh bos Pami. Wow, hebat sekali. Dia review gadget macam aku juga. Dan dia cabar aku buat Ice Bucket Challenge. Ice Bucket pun dah sedia untuk disiram. Aku akan pegang Realme 14 Pro ni, sama ada dia bertukar warna juga ke, ataupun aku yang bertukar warna, okay? Ready? 1, 2. Sejuk, babe. Serius sejuk. Dan kau nampak tak? Phone ni pun sempat bertukar warna biru tadi. Ayam dan ikan kalau masuk peti ais, dia akan mengeras. Tapi tidak untuk Realme 14 Pro. Dia tak mengeras, tapi dia membiru pula dah. Tanta phone dummy tak abang buat ni, okey? Sekarang ni skrin masih hidup, korang nampak. Dan aku akan celup lagi sekali, okey? Celup, goncang, 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 goncang. Nampak? Dah macam lollipop dah warna dia. Jangan risau sebab dia ada 3 IP rating. IP66, 68 dan juga 69. Tak ada hal, speaker apa semua tak akan masuk air. Malah lebih cantik bila dia membiru macam ni. Bodi belakang Realme 14 Pro ni direka khas bersama dengan studio daripada Nordic. Nama dia Velir Designer. Untuk chipset dia menggunakan Dimensity 7300 energy dan bateri dia ada 6000 mAh dan 45 watt charging. Laju juga. Dan untuk RAM dia ada 12GB tambah 14GB. Total jadi berapa? 26GB RAM. Realme 14 Pro menggunakan skrin AMOLED curve. Korang sini nampak macam mana di hujungnya ada sedikit bengkok dan menambahkan kepremiuman dia. Dan untuk refresh rate dia ada 120Hz. Untuk yang kaki main game, korang jangan risau sebab dia ada 6K Iceberg Vapor Cooling. Bagi aku agak menarik lah untuk harga dia ni dan kadar penyejukan dia. Kamera macam mana pula bang? Setup kamera dia bagi aku kali ni agak ringkas. Sebab apa? Yang aku perasan adalah ultra wide tak ada dan zoom hanyalah sampai 20 kali. Tapi untuk video ada 4K yang paling tinggi dan 30 FPS sahaja. Dan jangan risau, aku sertakan sekali hasil-hasil gambar yang aku dah test untuk phone Realme 14 Pro 5G. Yang lagi menarik, phone ni datang dengan 3 flash. Korang nampak tak? 2 putih dekat atas, 1 warna oranye dekat bawah. Benda ni aku tahu, korang nak tengok setup gaming dia. Untuk Mobile Legends, aku dapat setup ultra dan juga high. Tapi untuk FPS, aku dapat lock 120 FPS per. Untuk Honor of King pula, aku dapat max dan juga high. Tapi untuk FPS, aku dapat 60 FPS. Tak lengkap kalau aku tak letak PUBG Mobile. Aku dapat smooth dan juga extreme plus. Dan untuk FPS, aku dapat lock dekat 90 FPS. Menariknya untuk Realme 14 series ni, korang swipe saja ke tepi, korang dapat setup GT mode. Dan ada lagi setup-setup dekat bawah ni, korang boleh explore sendiri nanti. Sekarang ni macam biasalah, harga pun aku dah payung, spek pun aku dah payung, bertukar body pun aku dah payung. Apa pendapat korang? Realme 14 5G ataupun Realme 14 Pro 5G? Dan yang paling penting sekali, gaming, pick Realme 14 series.